Ada satu isteri, dia minta pondok pada saya. Dia kata, Ustaz, dia baru bercerai dengan suami dia. Saya kata, memang jarang cerai dengan mak pak. Cerai memang dengan suami lah, Kak. Apa masalah, Kak? Saya nak minta pondok, kalau boleh ada satu pondok untuk saya. Saya tanya, berapa lama dah cerai? Dah habis iddah. Kerja dah? Tak ada kerja. Nanti nak duduk di tempat saya ni nak buat apa? Ustaz bagilah kerja kat saya. Tak apalah, duduklah dulu kau. Nanti kita tengok kau dapat bantuan fakir miskin. Sebab apa bercerai? Saya tanya, Ustaz, saya bela mak mertua saya sakit 25 tahun. 25 tahun bela mak mertua. Dan mak mertua tu pula tak mau duduk rumah adik-beradik suami, dia nak duduk dengan suami saya. Dan adik-beradik suami pula seorang pun tak ambil mak ni untuk dia orang jaga. Ustaz bayangkan hidup saya tak ada hidup, Ustaz. Tak ada kehidupan. Saya bela anak, saya bela mak dia berak, saya basuh, mak dia makan, saya suap, saya mandikan. Sampai saya tak boleh berjalan ke mana-mana pun, Ustaz. Ni hari kebangsaan, hari pun tak boleh jalan mana, Ustaz. Atau adik-adik tak ambil. Adik ipar, abang ipar, kakak ipar tak ambil. Dia orang datang tengok je, Ustaz. Tu dia orang balik. Malam-malam mak saya nak makan, saya suap. Mak saya gatai malam-malam, saya garu, Ustaz. Kata pernah jumpa dah mak yang gatal kencing manis. Pukul 3 pagi, Som. Aku gatal, Som. Som ni bangun, ambil garpu. Gini, kamu garu apa, Som? Rupanya garu dinding. Mata mengantuk. Besok nak siap makan untuk anak sekolah. Besok nak basuh kain, nak kemas rumah. Ni mak ni. Mak ni pula, tuan-tuan, bila datang adik-beradik, Som kan jaga aku. Aku suruh garu, dia garu dinding. Mak mertua tu pun, sekejap lagi aku jadi John Cena, sekejap lagi. Ni pun masalah agak. Kakak ipar, adik ipar pula. Ni kak, tolonglah tengok ni, mak ni, malam-malam dia gatal ni, duduk gatal-gatal, tolong garu elok lah, cari lubat. 25 tahun saya sabar, Ustaz. Habis tu, saya tak sabar dah, saya minta cerai. Bila saya minta cerai, Ustaz, lafaz tu sah apa semua, Ustaz. Saya keluar je, merdeka. Kejut beruk jaga. Pengawal keselamatan kata, merdeka apa bulan 10? Rupanya merdeka dari tanggungjawab, bela mak mertua, bela suami, bela anak, langsung tak ada penghargaan daripada ahli keluarga suami. Sebab tu akak-akak kalau dapat menantu yang bela akak, ni ada kutuk sangat. Kalau menantu kita yang duk jaga kita sekarang, ambillah gelang ni. So, gelang ni mak bagi pada kamu. Rantai ni pun mak bagi pada kamu. Kamulah yang jaga aku. Bagi tahu pada anak yang lain. Ni rantai dengan gelang ni, mak bagi kat Som. Kamu kalau mak mati jangan duk minta pula. Kamu dapat pusaka dah. Som tak dapat. Mak tak apa, mak. Som ikhlas bela mak. Tapi mak bagi tak apalah. Tak boleh minta ni. Ambil kat Som, oi. Jangan duk muka baik. Tak apa, mak. Saya harapkan pahala je, mak. Tak apa, tak nak, tak apa. Pakai balik orang tua. Nombor 2, abang-abang, akak-akak. Kalaulah ada kakak ipar kita, adik ipar kita sanggup bela mak kita. Takkan tak boleh bagi tak boleh bagi langsung sumbangan untuk dia. Balik pada umrah, bagi jubah 4 helai. Kurma 1 kilo. Air zam-zam 1 tok. Banyaknya. Kenapa bagi akak banyak ni? Sebab mak jaga. Mak kita orang, kak jaga. Kami tak dapat nak jaga kak. Inilah ni duit. Ini tidak. Dicakapnya depan mak mertua. Mak, kak ipar tu kakak ipar. Mak orang luar. Orang luar tu tak luar, mak. Ambo sedapnya bahasa. Dan abang-abang pun, kalau kita ada isteri yang sanggup jaga mak kita, tolong hargai isteri kita. Ucap terima kasih. Som, terima kasih jaga mak abang. Abang pun tak boleh basuh berak mak abang macam tu. Kamu jaga elok-elok. Terima kasih, Som. InsyaAllah, Som. Abang sayang dekat Som. Jadilah. Sebut sayang, jadilah.
Berapa kali kita sebut sayang kat isteri kita. Sedangkan itulah ciri wanita solehah, al-mar'atu solehah. Bukan mak dia, bukan mak tu melahirkan dia, bukan mak tu menyusukan dia, mak mertua je pun. Kedudukan mak mertua dengan mak kandung tak sama, tuan-tuan. Saya duk dengar ustazah duk cakap, kita bila ada mak mertua macam mak kita tau. Macam tak sama Kak Sung. Oi, mak mertua bawah lagi. Mak kandung tak ada siapa boleh lawan, tuan. Tak ada siapa yang boleh sama kedudukan dengan mak kandung. Tetapi walaupun kedudukan tak sama, dia tetap belah mak mertua dia. Al-mar'atu salihah. Abang-abang kalau dapat yang macam ni, tenang jiwa abang. Balik kerja makan dah siap. Balik kerja minum dah siap. Bukan kata makan minum siap. Dengan isteri pun dah siap.